So realitinya memang ramai pelajar B40 terhalang sebab masalah kewangan. So what is the solution yang realistik untuk pelajar-pelajar macam ni supaya tetap boleh kejar pendidikan atau kemahiran? Untuk pelajar B40 yang mencabar, pertama sekali kita kongsi semua teruslah peluang-peluang duit. Untuk pelajar lepasan SPM, ini sumber-sumber dapat duit, dapat bantuan lah kalau anda sukar. Pertama, setiap universiti ada yayasan. Kedua, ada zakat. Setiap negeri. Ini dah mudah, habis mudah dah. Confirm ada, pergi je pusat zakat. Ada syarikat corporate, multinational, syarikat besar, pasti ada memberi tajaan. Name it, cakaplah syarikat besar je, mesti ada tajaan. Dia mesti bagi scholarship. Tapi bidang khusus lah. Kemudian anda rasa sukar untuk bidang akademik. Tak apa, bidang kemahiran. Bidang kemahiran ada juga tajaan yang diberikan. Ada tabung-tabung yang disediakan. Kemudian khusus jangka pendek, kos dia sangat murah. Sangat-sangat murah sampai tahap contoh, belajar gunting rambut, minggu, RM50. Boleh buka kedai sendiri. Satu kepala gunting, RM15. 5 klien, balik modal lah. Boleh buat hidup, kemahiran, sangat boleh. Itu contoh satu. Contoh lain banyak lagi. Contoh belajar setahun, dapat SKM 2, tapi kos dia berapa? 150, 250. So, nak bagi tahu, ada banyak bantuan kewangan, kita sahaja yang tak tahu. Parent please assist. Takkan nak suruh budak tu pergi tanya zakat kot. Parent lah kena tolong. Kadang-kadang usaha ini dibuat baik oleh cikgu. Kaunselor kumpul. Okey, ni info dia bagi. Kita pernah jumpa kaunselor macam tu. Bantuan kewangan ni sangat banyak dalam Malaysia. Please go for it. Cuma kena tengok. Ada yang full. Ada yang bukan sekadar full. Dia bagi full akademik. Dia bagi saraan. Lepas tu dia bagi untuk beli laptop, beli buku. Ada juga, jangan terkejut, ada yang dia bagi separuh je. Akademik dia support separuh. Ada tu dia bagi, penginapan dia bagi separuh. Ada tu dia bagi full tapi tak ada allowance saraan. Yang tu kena tengok jenis juga.